Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Farhana. Saya daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIN. Saya sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Laguna Resort sebab telah sudi menerima kunjungan kami dan handle aktiviti kami di sini lah. Jadi untuk review berkenaan dengan makanan dulu. Untuk makanan dia yang paling best, 10 out of 10. Sentiasa sedap, 3 kali sehari makan sedap. Makanan pun clean, freshly served and all. Keep up the good work lah. Lepas tu berkenaan dengan penginapan untuk kami yang duduk dekat dorm yang berapa pax, tak ingat lah. Okay, dia to be honest dia macam quite lah sebab the distance between the beds and the double decker bed is quite sempit tapi manageable sebab dah biasa dah masuk dorm-dorm yang macam tu. Tapi dia punya ventilation is good sebab semua orang rasa sejuk je even though padat macam tu. For the dorm, the boys dorm, I'm not sure about it lah. Saya tak tahu macam mana. Berkenaan dengan game best. Obstacle training best, management game best, flying fox best. Tapi saya terkeluar sebab tak sampai buat. Saya tak dapat buat wall climbing. Sebab saya tak ambil package tu kan. So kalau boleh try buat, mungkin best jugalah. Semua aktiviti telah dijalankan di bawah pengawasan yang bagus lah. So mengikut guideline JKKP saya rasa. Dan protokol pun di follow. Student pun bekerjasama dengan baik untuk follow segala protokol yang ditetapkan. We had a good fun di sini lah. Okay, untuk staff saya bagi 1000 out of 10. Sebab semua sporting belaka. Poksu kita paling baik sekali lah. Abang-abang yang menjaga kita orang dekat obstacle training. Lepas tu siap join game kita orang lagi. Saya bagi 1000 out of 10. Boleh datang sini untuk hospitality yang terbaik. Kalau rating saya bagi 5 over 5. Sebab semuanya di cover. Dan walaupun ada apa-apa kurang semua, tapi semua tempat ada macam tu. Tapi overall kita boleh bagi 5 over 5. Recommended. Okay.